Halo. Penantian selama 7 bulan. 7 bulan ke? Ya tu, last buat bulan 7 tahun lepas. Kira sendiri. Tak nak kira. Sekarang kita nak tengok hasil dia macam mana. Banyak gila. Tengok ni. Wow, mantap geng. Dengan teknik yang betul lah, pemangkasan, kita dapat hasil macam ni. Berderet. Ni ini bau putih lagi. Oh, kena balut ni. Oh. Jom tengok. Yang mana yang boleh petik ni? Ini kecil sangat ni. Bolehlah petik. Kecil sangat geng. Mungkin sebab buah dia banyak sangat. 100 biji je. Jadi saiz macam gini pun dah kuning-kuning. Dah boleh petik lah. Okay, lagi. Ni buat dekat sikit. Aduh. Belum. Wish. Ni macam dah kan. Dah ada kuning-kuning sikit ni. Ni at least index 3. Boleh lah. Petik. Walah. Tengok sini. Come here. Padahal benda dah balut. Terbelah. Oh. Mana? Kena sengat? Bukan. Kurang boron. So, kulit dia senang pecah. Oh, sayang. Tak boleh makan lah ni lah. Dia dah terbuka. Tak membesar. Kurang boron. Dia bentuk dia pun tak bulat. Cacat. Cacat, lepas tu kulit dia merekah. Sayang. Tak apa. Belum. Ni belum. Belum, kecil lagi. Oi, ni dah. Alamak, tak sampai lah. Turun sikit. Oi. Nanti kita pasang balik. So, dia bila dah ada kuning sikit ni dah okey dah. Look. Cantik. Ni? Sekejap tengok ni lah. Kenapa kulit dia macam ni ya? Bintik-bintik. Dah masak. Oh ni Tak nampak? Kamera tak nampak. macam serangga punya ni ya. Macam dah ni sebenarnya. Sebab ni pun Kenapa dia jatuh-jatuh? serangga punya ni kot. Nak petik tak? Tak payahlah. Pasang balik. Kat mana tadi? Sini kot. Tak naik pun. Ni merah ni besar. Belum. Cuba sikit. Ni sebab ada 2 biji. Oh tapi dua-dua dah. Dua-dua dah lagi. Okey, kita buka tengok. Wah, semut. Semut. Alah, ni macam tak elok sangat. Dah kena sengat. Petik ada dua. Oi, tanggal terus. Dah termak kau pula. Masuk GoPro. Katlah. Ya, tak boleh. Tu macam paling besar. Mana dia? Ni.
Ni pun dah kuning-kuning sikit. Belum. Dah ni. Nampak? Oh, atas dah ada putik baru. Nak kena balik. Sepatutnya kena balik terus lepas dah buka ni. Tak apa. Look. Dia bila saiz macam ni dah kena balut dah ni sebenarnya. Lambat sikit. GG. Lambat sikit tak ada rezeki. Ni ada. Kecil. Mana? Oh, maksudnya baru lagi. Ni pun dah kuning. Ni dah boleh ni. Kecil sangat. Nak buat macam mana? Nampak? Ni dah kira indeks 3 lah. Simpan 2 minggu baru boleh kopek. Buat multi-wax biji. Tak boleh. Tester. Nah, you hold this. Macam dah. Sama ni ikatnya ni. Putus je lah kau. Baju sekolah. Baju sekolah siapa lah tu? Tagal terus. Tak payah nak. Dah masak. Kenapa kena potong tadi tu? Supaya dia boleh bercambah semula. Teknik nak buah dia senang je. Kita potong. Nanti dah akan keluar tunas. Baru berserta dengan bunga. Contoh macam ni. Come here. Dah ni kita potong. Atas ni nampak bekas dulu. Nampak? So bila potong dia keluar satu tunas baru dengan bunga. Tapi ni tak jadilah sebab tak jaga. Gimme. Okey. Sini pula. Ni besar. Sekejap, lidah ni. Lidah. Sampai tak? Sampai. Alah, tumbang lagi. Oh, ni cantik. Oh, dah. Cantik. Walaupun semua-semua. Dia tak dapat saiz yang kita nak. Grade XXXL. Sebab buah dia terlalu banyak. Ni tak tengok. Nampak? Tak. Udah juga Alah, tinggi. Macam ni tangga. Nanti kita ambil tangga. Later. Meh, saya pegang. Nah. Berat. Kecil lagi. Tak adalah. Oh, besar. Dia dah masak dah. Memang dah 6 bulan. Kalau nak simpan lagi kat pokok boleh je sebenarnya. Namun Tapi sebab sebenarnya kita boleh peram dia 2 minggu. So kita petik dia. sayang ni yang besar tu. Macam baru gugur lah. Sebab dia ambil lah. Aduh. Panas. Ter ni.
Ni mesti dah masak sebab hari tu last tengok. Macam besar je. Dah. Dah ni. Ambil je. Tengok. Oh, okey. Sofa ni paling besar. Macam kepala pocong. Tak je lah tu. Pocong mana kepala? Mana je? Oh lah. Alah, kenapa dia macam ni? Nilai estetik dia. Oh, ni basuh hilang. Ni pun tak besar sangat ni. Ini. Ini mana punya? Oh, ni. Oh, mak dah tukar dah. Belum. Belum. Stumen ni. Belum. Ni belum. Tak apalah. Ni. Ah, ni dah. Where? Where is it? Here. Tu. Apa? Nama tengok nama siapa? Dah lah. Dia tak jarakkan Nur dengan Ayusa tu. Muhammad masalah. Pelik-pelik je. Muhammad panjang. Tu lah. Dia tak kisah je lah lain kali. Bukan saya yang Kenapa buat. Nora? Tengok Nora. Nora tengok. Oh Nora. Jijik. Nora pun boleh lah. Operasi datuk kan. Berkuban. Ah, ini bukan. Ni baru lagi. Bukan. Belum. Macam kuning lah. Kuning sikit lah. Oh, ni dah. Oh. Take a look. Takut klip dia jatuh. Dah. Ah, small. Small tapi. Ni Macam dah. itulah. Dah juga ni. Allah, teruk lah dia punya. Ni serangga. Koya nama dia. So tu bahagian ni masih dia kecil lagi lah. Sebab kita pun dah lebih 3 bulan tak sembuh racun serangga. Ni dah besar. Tapi ni lambat. Yang mana apa? Champion ni bungkus lambat. Kemudian. Sebab dia lambat. Kemudian. Tapi dia lagi besar. How come? Dia dapat cukup nutrien. GoPro-nya panas. Dah mati kan? Tak apa. Nanti tak mati pun nanti dia auto shutdown juga. Dah belum ah? Belah saya macam dah. Kulit dia dah lembek lah. Ambil satu belah je. Okey, dan Dah, hentikan lah.
hasil.